Minat matematik tak? Minat? Minat matematik tak? Tak. Minat matematik tak? Minat matematik tak? Tak. Minat matematik tak? Minat. Kenapa minat? Sebab formulanya senang. Sebab matematik susah. Sebab matematik ni senang. Lepas tu cikgu ajar mudah faham. Susah nak faham. Sebab matematik nak faham. Telah bermula pada minggu lepas pada ada kan, Cikgu Orhan dah mula dengan bijak sipil. Okey, basmikan perunturan jumpa matematik dari tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu. Saya Nurul Najwa, wartawan dari TV PSS, ingin menanyakan soalan kepada Cikgu. Sebagai penyelaras program, apakah objektif program Gempur Matematik ini dijalankan? Okey, pertama sekali objektif yang kita hajatkan, yang kita ingin daripada program Gempur Matematik ni, yang pertama kita nak meningkatkan penguasaan kemahiran asas matematik di kalangan pelajar. Yang kedua, kita nak membantu murid menanam minat terhadap mata pelajaran matematik. Yang ketiga, kita nak meningkatkan keyakinan pelajar itu sendiri dalam menjawab soalan. Yang keempat, kita nak jadikan matematik ni sebagai amalan. Jadi diorang akan buat latihan ni sentiasa sepanjang tahun. Dan yang kelima, kita nak melahirkan murid yang berdaya saing dan berfikiran kritis. Dan boleh saya tahu berapa lamakah program ini dijalankan? Program ni kita jalankan sepanjang tahun. Sepanjang tahun sentiasa maknanya matematik ni sentiasa ada. Tak kira masa. Terima kasih, Cikgu. Okay, sama.